Tak ni berapa kotak dah ni ambil? 3 kotak dah? 3 kotak. 3 kotak tu memang minum hari-hari? Minum seminggu tu 3 kali. Minum seminggu 3 kali maksudnya satu secet satu hari, lepas tu selai? Hari ni minum, esok tak bisa minum. Okey, sebab apa ni minum? Sakit ke apa? Sebabnya dia sakit dalam perut tu dia apa? Semelik lah. Semelik? Buas ke? Buas juga. Lama dah lah? Nama dia 6 bulan lebih. 6 bulan lebih buas maksudnya memang sakit lah bila buang air tu dia sakit. Ya sakit lagi. Sakit lah perut. Tapi masa ni ambil ni hot tu tengah sakit lagi lah. Tengah sakit macam tak nak bangun, sakit nak buang air pun payah. Okey. Lepas tu bila lepas ambil tu macam mana? Lepas dia ambil tu kita minum. Lepas dah minum tu 8 jam tu dia proses tu. Tunggu keluar dah. Proses dia sakit lah sebelum ni. Sebelum ni tengah ubat je lah. Ya. Atau nak buat dia mungkin bengok seminggu sekali. Buat tu seminggu sekali. Apabila seminggu sekali kita gulung dia sakit. Jadi maksudnya bila ambil tu setiap hari, setiap kali ambil terus buang? Mula-mula tu nak habis kotak ni hari-hari minum. Nak tidur minum. Pagi tu nak pergi kerja minum. Okey. Lepas pada habis 2 kotak baru balas minum seminggu sekali. So maknanya Lan ni tak ada dah benda tu? Lan ni tak ada, alhamdulillah. Tak ada langsung-langsung dah. Alhamdulillah. So maknanya apa saranan kepada orang lain? Mana macam contohnya ada ramai lagi sakit pun ni kan? Anda mesti cubalah. Cubalah dah. Maknanya memang boleh. Maknanya setakat ni ambil lagi ke tak? Ambil lagi. Memang sentiasa ambil lah. Amal lagi lah. So tak makan ubat hospital dah? Tak makan. Jadi maksudnya ini adalah Multimix Fiber. Untuk Rozaini pegang kotak ni kita ambil gambar je sebab dia menggunakan Multimix Fiber selama 6 bulan puasa yang teruk dan sekarang alhamdulillah dah tak sakit lagi kan? Alhamdulillah.